Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan buku kitab Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi peluang untuk menjadi tetamunya di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Sehingga hari ini ada yang mesej kami lagi, ada harapan ataupun tidak, bagaimana dengan kota tambahan, mengharapkan supaya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita alhamdulillah bukannya mengharapkan kota tambahan, dah 5 hari dah berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Nikmat mana yang nak didustakan? Menteri pun tak boleh jawab. Wartawan tanya menteri, Datuk Seri Naim, adakah Malaysia dapat kota tambahan? Dia pun senyap. Kalau menteri, pegawai tertinggi kerajaan pun tak boleh nak menjawab sama ada dapat ataupun tidak kota tambahan pegawai tabung haji. Ustaz-ustaz termasuk ustaz kemara umrah pun macam mana nak menjawab? Apapun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rezeki, insya-Allah mereka akan sampai ke sini. Tuan-tuan dan puan, para tetamu Allah yang dimuliakan, kita juga bersyukur kerana sihat walafiat. Macam mana tuan-tuan, sihat? Jagalah kesihatan, banyakkan minum air, jangan terdedahkan diri itu dengan cuaca yang panas. Dan ketua rombongan haji pun ada maklumkan dalam media sosial, dalam TikTok, masa kita di Arafah, di Masyair, kita akan lockdown. Betul tak? Lockdown maknanya tak digalakkan keluar daripada kemah. Walaupun kita tahu bahawa keluar daripada kemah, berdoa, menadah tangan, langit terbuka, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu sangat mustajab. Tapi apakan daya, demi menjaga kesihatan, bimbang kalau ada yang kena heat stroke, tumbang. Dijangka suhu di Arafah kita akan mencecah sampai 50-51 Celsius. Di sini pun kalau kita ke masjid menyengat bagaimana di Arafah. Jadi berharap tuan-tuan patuhi apa yang dinasihatkan oleh kerajaan Arab Saudi, Kementerian Kesihatan mereka. Bimbang hospital tak mampu nak menampung jumlah jemaah yang pengsan dan sebagainya, tak mampu. Staf-staf tabung haji yang berkhidmat sebagai doktor, jurawat yang hanya terhad bilangannya. Kalau semua ramai nak pergi, kota kita ni terhad. Jadi tabung haji hantar doktor dalam jumlah yang terhad, jurawat dalam jumlah yang terhad, tak mampu nanti nak menguruskan jemaah kita yang ramai pengsan akibat cuaca yang panas. Jadi akur saja nasihat kepada pemerintah, pihak berkuasa Arab Saudi, dan juga nasihat daripada tabung haji. Tuan-tuan dan puan, muslimin, muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan, Nabi SAW menyebut ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupa, dilalaikan oleh manusia, iaitu nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Walaupun kita dinasihatkan supaya jangan meredahkan diri kita dengan cuaca yang panas, itu bukan bermaksud kita
tidak digalakkan beribadat di dalam bilik boleh beribadat. Di kota Mekah Al-Mukarramah ini, kalau kita semayang dalam bilik pun, semayang di surau ini pun, tapi janganlah kita cakap macam ni lepas ni semua semayang di sini. Lagi banyak kita melangkah ke masjid, setiap langkah itu ada pahalanya. Setiap pasir yang kita pijak itu semua makhluk Allah mendoakan rahmat kebaikan kepada kita. Duduk dalam masjid kita beriktikaf, insya-Allah dapat lagi pahala ekstra. Tapi tak apalah kalau bagi mereka yang bimbang, menjejaskan kesihatan, lutut pun sakit, kaki pun tak berapa kuat nak melangkah ke masjid, nak buat persiapan untuk hari Arafah, wukuf, itu adalah kemuncak haji. Tak apalah, mungkin zuhur contohnya lah, mungkin asar contohnya lah, dia tak ke masjid cuaca panas, okey tak apa. Asal di tanah haram Mekah, insya-Allah akan dapat pahala berapa? 100,000 kali ganda. Nikmat mana yang nak dustakan? Apa saja amal soleh yang kita lakukan di bumi Haramain, bumi Mekah, bumi Madinah Al-Munawwarah, ada fadilat dan kelebihannya. Kalau di Madinah 1000, kalau di Mekah 100,000. Kalau kita baca Quran sekali khatam di kota Mekah Al-Mukarramah, ibaratnya kalau di tanah air 100,000 kali khatam pahalanya. Puasa satu hari di kota Mekah Al-Mukarramah, ibarat kalau kita di tanah air puasa 100,000 hari di Malaysia. Sembelih seekor kambing sebagai korban di Mekah. Macam mana tuan-tuan buat? Dah daftar nama dah? Sembelih seekor kambing di kota Mekah ni untuk dijadikan korban, ibarat 100,000 ekor kambing yang kita sembelih di tanah air untuk dijadikan korban. Satu kali sembahyang Isyak di kota Mekah Al-Mukarramah ini, pahalanya sama seperti 100,000 kali kita solat Isyak di tempat kita. Maka dengan sebab itulah, gunakan peluang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jemaah Kemara Umrah tahun lepas bersama mengerjakan haji. Tapi tahun lepas bukan di hotel ni, di hotel tempat lain. Bila kita kongsikan gambar tuan-tuan perempuan dalam grup tu masih kekal lagi. Jangan pula tuan-tuan lepas haji nanti dah grup ni harap kekal sepanjang hidup. Ini muslimat, kami kongsikan aktiviti tuan-tuan perempuan bersama mereka. Mereka rasa rindu yang teramat sangat. Ustaz, kalau boleh doakan kami datang pergi haji lagi. Macam tu sekali. Dan inilah juga yang tuan-tuan akan rasa nanti. Bila grup Kemara Umrah musim haji yang akan datang, kami kongsikan gambar pada grup tuan-tuan akan rasa macam tu. Rindu nak jadi tetamu Allah. Tapi apakan daya menjadi tetamu Allah, mengerjakan haji ni, rasa-rasanya sekali je kot. Sekali je seumur hidup. Sekali seumur hidup. Boleh kalau pergi umrah tu lainlah cerita. Daftar haji agaknya tahun ini kalau tuan-tuan buat daftar haji agaknya, bila giliran untuk mengerjakan haji, 3 kali mati pun belum tentu dapat pergi haji lagi. 3 kali mati pun belum tentu dapat pergi haji lagi. Begitu sekali. Maka dengan sebab itu jangan lepaskan peluang bila berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Banyakkan doa. Bumi Mekah ini bumi yang sangat mustajab berdoa. Berdoalah. Tuan-tuan, puan muslimin, muslimat, rahmat bagi mereka. Di sinilah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa mohon kepada Allah Subhanahu taala, diutuskan seorang rasul dan doa itu cukup keramat. Doa Nabi Ibrahim itu cukup keramat dan dirakam dalam surah Al-Baqarah ayat 128, 129. Bermula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah SWT menceritakan baginda membina Kaabah bersama puteranya Nabi Ismail alaihissalam. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama puteranya Nabi Ismail membina kembali, disebut kembali, menunjukkan bahawa sebelum Nabi Ibrahim membina Kaabah, ada yang membina lebih awal. Siapakah dia? Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama sekali membina Kaabah al-Musyarrafah di atas muka bumi ini. Inna awwala baitin wuri'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Disebut dalam Al-Quran. Rumah ibadat yang mula-mula dibina di atas muka bumi ini ialah Kaabah yang terletak di Mekah. Kemudian Kaabah itu diteruskan pembinaannya sehinggalah zaman Nabi Nuh alaihi salam berlaku banjir besar. Bila berlaku banjir besar, Kaabah runtuh musnah akibat dilanda ombak banjir yang begitu menggunung ketika itu. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan baginda membina kembali Kaabah itu bersama puteranya. Bersama puteranya Nabi Ismail alaihissalam. Tunjukkan apa? Satu pekerjaan yang begitu penting kena lakukan secara kolektif, tak boleh buat seorang-seorang. Dalam kehidupan kita ada satu pekerjaan ibadat yang kita kena bina setiap hari 5 waktu. Apakah dia? Solat, betul. Sebab itu Nabi SAW menggalakkan kita supaya membinanya secara kolektif, iaitu berjemaah. Tuan-tuan, puan, muslimin, muslimat, rahmati lagi dimuliakan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baginda mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan pekerjaan dia membina Kaabah bersama puteranya Nabi Ismail alaihissalam ini diterima Tuhan. Sebab tuan-tuan kena faham, Kaabah ini merupakan binaan yang paling utama, paling penting di atas muka bumi ini. Tidak ada bangunan yang boleh mengatasi kepentingan Kaabah. Kalau di Kuala Lumpur ada bangunan disebut KLCC, bangunan Twin Tower. Kalau di Perancis ada Eiffel Tower. Kalau pergi Perancis tidak bergambar membelakangkan Eiffel Tower, tidak sah. Betul ya? Muslimin muslimat rahmat kan? Di mana lagi? Di Dubai ada Burj Khalifa, bangunan tertinggi di atas muka bumi ini. Katanya ada lagi bangunan tertinggi lepas ini. Walaupun hebat canggihnya bangunan-bangunan yang dibina oleh manusia, tetapi tidak boleh mendandingi kemuliaan, keutamaan, kehebatan Kaabah al-Musyarrafah. Maka dengan sebab itu orang yang membinanya mesti orang yang hebat. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah melepasi pelbagai ujian. Wa izi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Allah Taala sebut, kalau kita nak pegang satu pos jawatan penting, kena melalui proses temuruga, betul, pengalaman dan sebagainya. Demikian juga Allah SWT pilih Nabi Ibrahim AS sebagai Rasul yang bertaraf ulul azmi, yang banyak sebelumnya menerima ujian, cabaran, dugaan. Baginda lulus, lalu Allah Ta'ala perintahkan baginda membina apa? Kaabah al-Musyarrafah. Seorang Rasul, seorang Nabi yang membina Kaabah al-Musyarrafah. Selesai membinanya, baginda berdoa. Baginda berdoa supaya amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memberi pengajaran kepada kita. Kalaulah baginda seorang Rasul, insan yang hebat, setelah melalui pelbagai ujian dan cabaran, lulus pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang bukan Rasul, kita yang bukan Nabi, lebih-lebih lagi lah kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah amalan ibadat yang Allah Taala sangat suka. Doa dimulai dengan memuji-mujinya. Kita pun kalau orang puji, kita terangkan kita Allah SWT, kita puji-puji. Allah suka hamba-hambanya yang memujinya. Bahkan dalam talbiyah pun, innal hamda,
Segala puji bagi Engkau. Dalam kalimah talbiyah pun disuruh kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjemput kita datang ke sini sebagai tetamunya setelah menunggu bertahun-tahun lamanya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim berdoa supaya amalannya itu diterima. Bimbang, penat-penat membina Kaabah bersama puteranya Nabi Ismail alaihissalam. Rupa-rupa jadi akhirat amalannya itu tidak dikira sebagai amalan yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim nak beri pengajaran kepada kita semua, apa saja amal ibadat yang kita lakukan, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ibadat itu diterimanya. Kita baru selesai tawaf, kita baru selesai sa'i, kita baru selesai sempurnakan umrah pertama kita. Mereka adalah seorang dua jemaah wanita kan yang belum selesai kerana masalah haid. Tak apa, insya-Allah akan selesai. Jemaah yang belum selesai kerana masalah haid, umrahnya lagi lama dia berada dalam ihram, sabar menunggu sehinggalah bersih, menjaga larangan ihram, patuh taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh masuk masjid. Dapat pahala tak? Dapat pahala, apatah lagi di tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Siapa tak nak masuk masjid, betul? Semua orang nak masuk masjid bila sampai di sini, tapi ada halangan kan? Dan dia taat patuh dengan perintah Allah. Kalau nak ke masjid tapi apakah daya ada halangan, dia patuh tu taat pada perintah Allah, dapat pahala tak? Dapat pahala. Dia sabar lagi. Sebab itu kalau meninggal dalam ihram, mulia tak? Mulia. Sebab itu jangan kita rasa negatif bila berada dalam ihram, tak boleh selesai. Tengok kawan-kawan yang lain semua dah enjoy, tak terikat dengan larangan ihram, aku masih lagi terikat dengan larangan ihram. Jangan rasa negatif. Pandangan daripada sudut positif. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat terhormat lagi mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami, iaitu dia dan juga anaknya Nabi Ismail, seorang Muslim yang sejati, yang taat, yang patuh kepada perintah Tuhan. Sebab tak mahu hanya nama saja Islam, tapi akhlak tidak mempamerkan sebagai seorang Muslim. Akidah bukannya akidah yang Muslim. Sebab itu Nabi Ibrahim berdoa. Bahkan Nabi Ibrahim turut mendoakan, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nabi Ibrahim alaihissalam nak menyampaikan mesej kepada kita, Islam ni bukan agama individualistik, mendoakan untuk diri kita sahaja. Hendaklah mendoakan keturunan kita, zuriat kita, cucu kita, cicit kita, walaupun belum lahir lagi. Tuan-tuan, alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Mungkin ada yang dah ada cucu. Siapa yang dah ada cucu? Alhamdulillah, syukur. Saya ni, itulah dia, anak saya bila nak kahwin? Belum ada. Sini, muslimat, saya mendoakan anak-anak saya berjaya. Alhamdulillah, nampaknya doa tu makbul. Anak yang pertama AI di M-Bank. Anak nombor 2 engineer di Exxon Mobil. Anak nombor 3 belajar di Wisconsin, US. Anak nombor 4 ni bank negara panggil untuk interview, Ijang punya scholarship. Anak nombor 5 di Smart Labu. Saya doakan anak saya di Mekah hari tuan-tuan. Ya Allah, kurniakanlah mereka kejayaan dalam pelajaran, kurniakanlah mereka pekerjaan yang halal lagi berkat dan mencurah-curah, dan kurniakanlah mereka jodoh yang baik-baik. Yang ketiga tu belum dapat lagi. Tuan-tuan muslimin, muslimat terhormati lagi dimulakan. Doakan anak-anak kita, keturunan kita. Kita ni sampai ke sini tuan-tuan, mungkin mak ayah kita pernah mendoakan kita, ya Allah, kurniakanlah rezeki yang murah buat anak-anak kami. Salah satu Allah Ta'ala makbulkan, dimurahkan rezeki datang ke Mekah Al-Mukarramah. Betul tidak?
Doa ibu bapa disebut dalam hadis Nabi SAW 3 golongan doa yang tidak ditolak oleh Allah SWT. Siapa dia? Doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, doa ibu bapa ke atas anaknya. Kita kalau mendoakan jiran belum tentu lagi. Tapi kalau mendoakan anak-anak, confirm. Tuan-tuan muslimin, muslimat, Nabi sebut. Sebab itu ada lagi hadis yang lain, doa orang yang berpuasa sangat mustajab. Sebab itu ada parent bila anak nak SPM esok dia puasa. Kerana apa? Doa seorang parent sangat mustajab. Tambah lagi doa orang yang berpuasa, double lah mustajabnya. Tuan-tuan muslimin, muslimat dirahmati lagi dimuliakan. Doakan anak-anak kita supaya mereka menjadi anak yang soleh yang akan mendoakan kita berada di alam barzah nanti. Kita mengharapkan doa mereka. Apabila kita mati, tak ada lagi dah. Kita tak boleh lagi nak beramal ibadat semasa hidup. Nak sembahyang sunat semasa hidup. Nak bersedekah, nak bagi duit sabil ni semasa hidup. Bila kita sudah mati, kita tak boleh lagi menghasilkan pahala, melainkan kita mengharapkan doa anak-anak kita. Sebab itu masa hidup ni kita doakan anak-anak kita supaya bila mereka, sekarang mungkin mereka, yelah kita anak-anak ni kita bila tengok mereka ni dewasa, kadang-kadang mereka, yelah macam kita juga dulu kan kita ni kadang-kadang sembahyang pun kadang-kadang kejap-kejap nak lewat. Kadang-kadang ada yang dululah zaman jahiliah zaman jahiliah. Tapi berkat doa mak ayah, alhamdulillah tuan-tuan dah jadi orang baik-baik. Semua orang baik kan? Dah datang ke tempat yang baik-baik ni mestilah orang baik-baik kan? Mungkin satu masa dulu, ya Allah, kita tak tahu kan? Masa dulu lah, zaman jahiliah dulu, yang lelaki rambut afro kan? Yang perempuan free hair, contohnya kan, bukan orang sini, orang tempat lain. Jadi berkat doa mak ayah, alhamdulillah kan, dah jadi orang baik, dah tutup labu. Yang lelaki dah ke Ketayap, datang ke surau, dah dijemput Allah Ta'ala menyertai tamunya. Alhamdulillah berkat doa apa? Doa mak ayah kita, syukur Allah SWT. Maka kita ni masa hidup ni jangan lupa doakan anak-anak kita. Kalau tuan-tuan nampak anak-anak tuan-tuan nakal, insya-Allah berkat doa tuan-tuan, insya-Allah. Walaupun tuan-tuan tak sempat melihat dia menjadi orang baik. Sebab doa ni tuan-tuan, jangan harap kita berdoa hari ini, esok doa itu dimakbulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan kami, utuskanlah di kalangan mereka seorang rasul. Di kalangan penduduk Mekah ini, setelah baginda membina Kaabah tu, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan kami, utuskanlah di kalangan mereka, iaitu penduduk Mekah, seorang rasul, yatlu alaihim ayatika, yang akan bacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, yang akan mengajar mereka kitab dan juga hikmah, itu sunnah, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Innaka antal azizul hakim, semuanya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni berdoa supaya Allah utus rasul. Tuan-tuan kena faham jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa berapa ribu tahun? Jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa berapa ribu tahun? Jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 1800 tahun. Dan jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa berapa tahun? 900 tahun. So 1800 tahun campur 900 tahun, 2700 tahun, betul Kemudian jarak Nabi Isa dengan diutus oleh Nabi Muhammad SAW, ada yang mengatakan 640 tahun. Tadi 2700 tahun campur 640 tahun, berapa? 3340 tahun baru Allah utuskan Nabi Muhammad SAW. Maknanya Nabi Ibrahim berdoa supaya Allah utuskan Rasul. Doa baginda itu makbul after 3340 years. Itu doa seorang Rasul tu, Nabi yang maksum, bertaraf ulul azmi, yang membina Kaabah, insan yang hebat,
doanya pun makbul berapa lama? 3,340 tahun. Demikian juga kita ni, janganlah kita berputus asa kalau kita berdoa masa hidup, kita tak nampak hasilnya. Mungkin hasilnya kita akan lihat selepas kita berada di alam barzakh. Ada orang mak ayah dia menangis melihat kenakalan anak dia. Bukan jahat tak, kenakalan. Sampai ada orang mengadu pada mak ayah dia. Ada orang mengadu pada mak ayah dia, anak engkau ni, anak engkau ni, anak engkau ni. Menitik air mata. Mak ayah ni menadah tangan, ya Allah, berilah hidayah, lembutlah hati anak aku. Meninggal dunia, tak sempat nak melihat anaknya berubah. 20 tahun selepas itu anaknya jadi KJK masjid. Betul tak? Jadi imam masjid, jadi bilal masjid. Ayah dia masa hidup tak sempat nak melihat anak jadi orang baik. Tapi 20 tahun selepas itu anak jadi orang baik. Setiap pekerjaan baik dari anak itu akan dapat pahala saham kepada ayah yang mendoakan. Boleh faham? Tuan-tuan, bulan Januari baru-baru ni, tahun ni, ketika saya bawa jemaah umrah, doa yang baik-baik ada tuan, doa yang baik. Ketika saya bawa jemaah umrah di dalam Masjidil Haram, menanti subuh, menanti azan subuh. Sebelah saya ni ada seorang jemaah lelaki, nak pencen dah, dalam usia 50-an, penghujung 50-an, daripada pantai timur. Dia berdoa menanti waktu subuh tu. Lama dia berdoa, menitis air mata dia, membasahi baju dia, collar dia basah, berdoa. Saya heran, apa yang dia doa ni? Sebelah saya ni. Selepas dia berdoa, ada buku doa saya kan? Saya pun hadiah pada dia buku doa saya. Kemudian dia baca profil belakang buku doa tu, ada profil saya kan? Boleh tanya saya, tuan ustaz ke? Saya kata, ya saya ustaz. Lepas tu dia bertanya saya, ustaz, boleh tak saya minta pandangan? Apa dia? Boleh tak saya... Dia ceritalah, dia ni ada anak OQ, anak kurang upaya, usia dalam 18 tahun. Baik. Semasa arwah isteri hidup, segala-gala hal berkaitan dengan anak OQ ni, isterilah yang menjaga daripada mula-mula lahir sampailah isteri meninggal. Segala-galanya, sampaikan mimik muka anak tu, isteri tahu dia nak apa. Macam tu sekali lah. Maknanya kehidupan harian seorang isteri menjaga anak OQ sampai gerak-geri mimik muka anak OQ tu, si ibu tahu. Saya ni bekerja di tangan kerajaan. Jadi meninggal dunia isteri saya meninggal dunia. Patah handa lah. Orang kata patah handa tu maksudnya apa? Hilang tempat bergantung. Saya kena take over sebagai seorang bapa untuk menjaga anak OPU saya. Saya pernah ambil satu orang gaji lah untuk jaga, tak tahan 2 hari je. 2 hari je. Dia menjerit lah, telanjang lah, apalah. Jadi saya bagi nasihat kepada dia, kenapa tak berkahwin lagi? Lalu dia kata, siapa nakkan saya? Kalau kahwin dengan saya, maknanya kenapa? Kena jaga anak OQ saja, betul ke tak? Masing-masing, bukan tak ada. Di pejabat saya, ramai yang balu-balu kebatian suami dan juga yang belum berkahwin, ramai. Tapi masing-masing tak mau ambil risiko kalau berkahwin dengan saya kerana apa? Anak OQ saya. Boleh tak saya berdoa kepada Allah SWT? Berdoa, ya Allah, ambillah anak OQ aku. Boleh faham tak? Dalam Masjidil Haram ni,
dia berdoa menangis-nangis itu, belumlah dia berdoa menangis itu sebab dia mengadu kepada Tuhan betapa sukarnya dia kehidupan dia sekarang tanpa isteri, dia rindu dengan isteri dia. Cuma dia belumlah sampai mendoakan, cuma dia minta nasihat kepada saya, boleh tak saya mendoakan anak saya ni, kalau boleh ya Allah ambillah bagi dulu daripada saya. Macam mana tuan? Itu satu kes. Ada satu kes yang minta nasihat. Dia belah bagi kita. Bagi. Puan Musiro dah tahu cerita saya. Encik Roslan dah tahu cerita saya. Kuliah saya. Baik. Ni saya nak satu lagi pasangan yang lain juga menghantar mesej juga, bertanya, boleh tak saya mendoakan supaya anak OPU saya meninggal dunia. Ni pasal suami, pasal isteri meninggal kan. Yang ni masih hidup lagi ni, masih hidup. Anak OPU saya ni meninggal dunia dulu Ustaz. Kenapa pula? Sebab kalau nak kami meninggal dunia dulu, anak OPU ni, adik-beradik dia, anak abang kakak, seorang pun tak boleh harap. Boleh faham tak Ustaz? Seorang pun tak boleh harap nak jaga adik OPU ni. Jadi, boleh tak saya, sebab mak ayah tahu sangat perangai anak masing-masing kan? Ya? Jadi, boleh tak saya mendoakan anak OPU saya ni mati dulu katanya. Kalau kami ni mati dulu, kesian dia. Takut nanti abang-abang dia, kakak-kakak dia sia-siakan dia. Baik. Jadi kembali pada isu ni tadi. Isu boleh tak saya mendoakan anak saya? Pergilah dulu. Wahai Tuhan, ambillah anak aku ni. Jadi saya pun terdiam juga. Tak boleh jawab secara on the spot. Lama saya fikir. Saya kata, akhirnya saya beritahu, Tuan, setiap orang ada ujiannya. Tuan diuji dengan anak, menjaga anak. Salah satu cara Allah Ta'ala nak angkat martabat Tuan. Tidak pantas sebagai seorang bapa mendoakan anak. Anak OPU ni kan anak istimewa. Anak ni yang akan bimbing, anak istimewa ni akan bimbing mak ayah masuk ke syurga. Boleh faham ya? Anak OPU ni ahli syurga ya. Kena faham ya? Anak OPU ahli syurga. Ya. Jadi ahli syurga ni lah yang akan bimbing mak ayah dia masuk syurga. Jadi tak patutlah sebagai bapa yang akan dibimbing oleh anak masuk syurga mendoakan anak dia mati dulu, betul tak? Jadi tak. Sepatutnya mendoakan anak, mendoakan ya Allah, mudahkanlah urusan aku menjaga anak OPU ni. Bukannya minta supaya Allah Ta'ala matikan dia dengan cepat. Ada benda yang kadang-kadang kita tak suka, sebenarnya baik di sisi Allah SWT. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada benda yang kita, Allah Ta'ala sebut, ada benda yang kita tak suka, sebenarnya baik di sisi Allah Ta'ala. Ya, kita tak suka benda tu, sebenarnya baik di sisi Allah Ta'ala. Setiap kali menjaga anak itu, pakaikan baju, mandikan dia, ada pahala ganjaran rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patutnya macam ni. Saya dengar dia hantar mesej pada saya. Terima kasih Ustaz, saya dah kahwin lagi. Alhamdulillah lah kan. Okey. Jadi doakan yang baik-baik untuk anak-anak kita. Jangan doa. Bila kita ibu bapa mana kita doakan yang buruk-buruk, betul? Kita semua mendoakan yang baik-baik buat anak-anak kita. Jadi ambil peluang di atas bumi yang mulia, penuh berkat sebagai parent yang mana doa sangat mustajab. Doa yang sangat mustajab sebagai parent ni utamakan doa untuk keluarga kita terlebih dahulu. Kita kalau nak buat kebaikan, mulakan dengan apa? Yang terdekat kan? Doakan mak ayah, jangan lupa. Doakan anak-anak, doakan pasangan, adik-beradik. Kemudian barulah doakan orang yang di luar pula. Jiran, kawan-kawan, saudara mara, kaum kerabat dan sebagainya. Ini tak doakan kawan-kawan, doakan adik-beradik, tak pernah doa.
Tak mau menyeduh. Doakan mula yang terdekat. Kalau bersedekah pun mulakan dengan keluarga yang terdekat. Kalau ada yang susah, mulakan mereka dulu kita bantu. Jangan orang jauh kita bantu, tapi adik-beradik sendiri, ada kakak dia yang sakit, tak pernah ziarah, tak ambil tahu, tak pernah bantu, tak mau menyeduh. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahmatul diri mereka, ambil peluang di tanah haram, bumi yang penuh berkat, bumi yang sangat mustajab, berdoalah. Berdoa dengan doa yang baik-baik, bersungguh-sungguh, insya-Allah pasti Allah tidak akan sia-siakan. Kita datang dari negeri yang jauh, sanggup meninggalkan ahli keluarga kita, sanggup meninggalkan pekerjaan kita, rumah kita, sanggup meninggalkan oyen kita. Tengah ada yang jaga oyen, kucing kan, sanggup meninggalkan apa sahaja kepentingan kita di tanah air. Yang ada kebun, sanggup tinggalkan kebun. Yang ada apa lagi, sanggup tinggalkan, semata-mata datang ke sini, satu bentuk pengorbanan. Dan Allah tidak akan sia-siakan pengorbanan tuan-tuan. Setiap sen yang tuan-tuan korbankan ada ganjaran pahala si Allah SWT. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahmati dikasihi, sebagai pengakhiran tazkirah ringkas saya, mari sama-sama kita merasakan, boleh ambil peluang waktu duha, waktu yang sangat mustajab, sama-sama berdoa, boleh tuan-tuan? Sebelum saya serahkan kepada Syafiq untuk teruskan dengan taklimat keberangkatan kita ke Azriyah. So, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang mulia ini, ya Allah, pada waktu duha, kami mendadah tangan bumi yang berkat, bumi Mekah Al-Mukarramah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa adik-beradik kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa saudara mara kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa murid-murid kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa sahabat handai kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau sia-siakan kedatangan kami ke sini, ya Allah. Terimalah tawaf kami, ya Allah. Terimalah sa'i kami, ya Allah. Terimalah umrah kami, ya Allah. Terimalah wukuf kami yang bakal kami laksanakan pada 9 Zulhijjah nanti, ya Allah. Terimalah segala amalan manasik haji kami, ya Allah. Kurniakanlah kami haji yang mabrur, ya Allah. Haji yang mendapat keampunan dan balasan syurga daripadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan rahmat dan belas kasihan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Anak-anak yang taat kepada perintah-Mu, ya Allah. Anak-anak yang menjunjung perintah Rasul-Mu, ya Allah. Anak-anak yang akan mendoakan kami, ya Allah, apabila kami berada di alam barzah nanti, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi berkat dan mencurah-curah. Jauhlah kami daripada rezeki yang haram dan syubhat. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah usia kami, ya Allah. Sihatkanlah badan kami, ya Allah. Tuakanlah kami dengan amal soleh dan taqwa. Janganlah Engkau tuakan kami dengan amal maksiat dan derhaka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah solat kami, ya Allah. Terimalah puasa kami, ya Allah. Terimalah zakat kami, ya Allah. Terimalah haji kami yang bakal kami laksanakan nanti, ya Allah. Matikanlah kami dalam iman, ya Allah. Matikanlah kami dalam Islam, ya Allah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Jangan Engkau matikan kami dalam su'ul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, umur kami semakin lanjut, ya Allah. Badan kami semakin lemah, ya Allah. Ajal kami semakin dekat, ya Allah.
kubur kami semakin hampir ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai Engkau cabut nyawa kami ya Allah, permudahkanlah urusan kematian kami ya Allah. Bermula roh kami dicabut ya Allah, sehinggalah kami dimandi, dikafan dan disembahyang serta dikebumikan ya Allah. Lapanglah kubur kami dengan seluas-luas mata memandang ya Allah. Fasihlah lidah kami menjawab soalan muka nakir ya Allah. Jauhilah kami dari azab kuburmu yang sangat dahsyat ya Allah. Masuklah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, bersama ibu bapa kami ya Allah, bersama pasangan kami ya Allah, bersama anak-anak kami ya Allah, bersama adik-beradik kami ya Allah. Janganlah seorang pun di kalangan kami ya Allah yang Kau azab dalam api neraka-Mu yang sangat dahsyat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami hari ini yang kurang sihat ya Allah, sihatkanlah kami ya Allah, supaya kami dapat beramal ibadat dengan sebaik-baiknya di bumi yang cukup baik di tanah yang berkat ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan ahli keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, adik-beradik kami ya Allah, saudara mara kami ya Allah, kaum kerabat kami ya Allah, sahabat handai kami ya Allah, jiran tetangga kami yang sedang sakit di tanah air ya Allah, sihatkanlah mereka ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Berkat kami berdoa di bumi haramain yang penuh keberkatan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan anak-anak kami ya Allah, adik-beradik kami ya Allah, saudara mara kami ya Allah, kaum kerabat kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, sahabat handai kami ya Allah, yang mengirim doa untuk kami panjatkan di bumi yang penuh berkat ini ya Allah, di depan Kaabah-Mu yang sangat mulia ini ya Allah. Makbulkanlah doa mereka ya Allah, makbulkanlah doa mereka ya Allah, sampaikanlah hajat mereka ya Allah. Ya Allah, jika ada di kalangan ahli keluarga kami yang belum sampai ke sini ya Allah, jemputlah mereka datang ke sini ya Allah. Jika ada di kalangan anak-anak kami yang belum sampai ke sini ya Allah, jemputlah mereka sampai ke sini ya Allah. Jika ada di kalangan jiran tetangga kami ya Allah, sahabat handai kami ya Allah, yang belum sampai ke sini ya Allah, baik mengerjakan haji maupun mengerjakan umrah ya Allah, murahkanlah rezeki mereka ya Allah, jemputlah mereka datang ke sini ya Allah, bantulah mereka, murahkanlah rezeki mereka, lapangkanlah kehidupan mereka ya Allah, supaya mereka boleh bertandang ke sini ya Allah, sebagaimana Engkau menjemput kami datang ke sini ya Allah. Dengan siapa kami hendak mengadu ya Allah, dengan siapa kami hendak merayu ya Allah, dengan siapa kami hendak memohon ya Allah, melainkan Engkau-lah Tuhan yang maha mendengar segala rintihan hati hamba-hambanya ya Allah. Ya Allah, pandanglah wajah kami dengan belas kasihan-Mu ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, makbulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan anak-anak kami ya Allah yang masih belajar ya Allah, berkat kami berdoa di tanah haram-Mu yang mulia ini ya Allah, berilah mereka kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran mereka ya Allah. Jika ada di kalangan anak-anak kami yang sudah tamat pengajiannya ya Allah dan belum mendapat pekerjaan ya Allah, kurniakanlah mereka pekerjaan yang baik-baik ya Allah, rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang berkat dan mencurah-curah ya Allah. Jauhilah kami dan anak-anak kami ya Allah, jauhilah kami dan anak-anak kami ya Allah daripada rezeki yang haram dan syubhah ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan anak-anak kami ya Allah yang belum mendapat jodoh ya Allah, kurniakanlah mereka jodoh yang baik-baik ya Allah, yang boleh bimbing mereka dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, makbulkanlah doa kami ya Allah, tunaikanlah hajat kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doa kita insya-Allah. Jadi dengan tamatnya doa itu maka berakhirlah tazkirah saya. Jadi saya serahkan majlis kepada Syekh Syafiq untuk menyampaikan taklimat gerakan kita ke Aziziyah. Mohon ampun dan maaf sepanjang saya menyampaikan tazkirah jika ada salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Syekh Syafiq. Terima kasih yang mulia Ustaz Syamudin. Alhamdulillah pada pagi ini kita dah selesai dengan ceramah pagi ini. Dan insya-Allah sebelum saya mulakan dengan taklimat kita pada pagi ini,
Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, wakil tabung haji ada meminta beberapa wakil bilik berdua, bilik berempat dan bilik berlima untuk mengikuti mereka untuk diinterview. Jadi saya akan panggil ada senarai bilik yang ini. Tolong wakil sila datanglah. Jadi insyaAllah sekiranya yang pergi ni nanti, kalau tidak tahu maklumat nanti, Ustaz USN akan maklumkan balik dalam grup apa yang taklimat pada pagi. Diorang nak buat interview ni, nak tanya macam mana dengan bilik, betul ke masa beli package bersama dengan kembar umrah, beli package berdua, betul dapat bilik berdua ke, ataupun macam mana ke makan dekat sini, surau macam mana, buat umrah yang pertama macam mana sekali. Apa-apa soalan nanti bolehlah maklumkan kepada mereka. Yang pertama sekali, bilik nombor 913, boleh wakil 913 sila bangun. 913 seorang pun boleh. Abang pun boleh. Seorang pun boleh. Suara boleh. Sekarang ni dia dah tunggu setengah jam. Dia kata pukul 10.30 sampai 10 dah sampai dia. Seorang